Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang pemimpin unggul membentuk generasi madani. Kepimpinan ialah amanah yang agung yang menentukan arah tuju sesebuah bangsa. Pemimpin yang unggul bukan sahaja memiliki kekuatan ilmu dan strategik, tetapi juga berjiwa besar serta berpaksikan nilai keturunan. Dalam membentuk generasi madani, kepimpinan yang berasaskan akhlak Rasulullah SAW amat penting untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan sejahtera. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik pemimpin kamu ialah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu." Pemimpin yang sedar bahawa kuasa hanyalah pinjaman sementara dari Allah SWT tidak akan menindas rakyat, sebaliknya berkhidmat dengan hati yang penuh terbuka. Dengan takwa, pemimpin akan menjauhkan diri daripada rasuah, kezaliman dan kepentingan peribadi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Maksudnya, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Maka jelas, iman dan takwa menjadi benteng utama dalam melahirkan pemimpin unggul yang memimpin dengan rasa tanggungjawab dan takutkan Allah SWT. Seterusnya, keadilan sebagai asas kepimpinan unggul. Keadilan ialah nadi dalam sesebuah pemerintahan. Pemimpin yang adil akan menilai setiap isu dengan saksama tanpa mengira pangkat, warna kulit maupun latar belakang. Keadilan menjamin kesejahteraan rakyat dan mengekalkan kepercayaan terhadap pemerintah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat ialah pemimpin yang adil." Hadis riwayat At-Tirmizi. Keadilan bukan hanya dalam memberi hak kepada yang berhak, tetapi juga dalam mendengar suara rakyat dan menegakkan kebenaran walaupun pahit. Apabila pemimpin berlaku adil, maka lahirlah masyarakat yang hidup aman, damai dan bersatu padu. Lantas, berani menegakkan kebenaran. Seorang pemimpin sejati tidak gentar dalam menegakkan kebenaran walaupun berhadapan dengan tentangan. Keberanian moral ini penting kerana ia menunjukkan keikhlasan dalam berkhidmat kepada Allah, bukan kepada manusia. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah menegaskan agar kita menegakkan keadilan walaupun terhadap diri sendiri. Pemimpin yang berani mempertahankan prinsip Islam walaupun tidak disukai oleh ramai orang ialah pemimpin yang benar-benar mulia di sisi Allah dan manusia. Isi yang seterusnya, pemimpin berilmu dan berwawasan jauh. Ilmu adalah cahaya yang memandu langkah seseorang pemimpin. Pemimpin yang berilmu akan membuat keputusan dengan hikmah, bukan berdasarkan emosi semata-mata. Ilmu membolehkan pemimpin memahami keperluan masyarakat, mengimbangi aspek rohani dan material, serta memimpin dengan berpandangan jauh. Rasulullah SAW juga sendiri merupakan contoh pemimpin berilmu yang mendidik umatnya dengan penuh kasih sayang. Ilmu yang benar menjadikan pemimpin berani menghadapi cabaran, terbuka menerima pandangan orang lain, serta bijak dalam merancang masa depan. Dalam membina generasi madani, ilmu ialah senjata untuk menentang kejahilan dan membina kemajuan yang berpaksikan nilai Islam. Pada masa yang sama, rendah diri dan berjiwa rakyat. Pemimpin yang hebat tidak sombong dengan kedudukan. Sebaliknya, mendekati rakyat dengan hati yang ikhlas. Sifat rendah diri menjadikan pemimpin disayangi dan dihormati. Rasulullah SAW meskipun pemimpin seluruh umat tetap hidup sederhana, membantu rakyat dan tidak membezakan diri baginda daripada mereka. Pemimpin berjiwa rakyat akan turun padang, memahami kesusahan dan mencari jalan penyelesaian secara adil. Sifat inilah yang menjadi kunci kepada kepimpinan madani, kepimpinan yang berasaskan kasih, empati dan tanggungjawab sosial. Selain itu,
Kepimpinan melalui teladan dan akhlak. Pemimpin tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi dengan teladan yang baik. Akhlak pemimpin mencerminkan akhlak rakyatnya. Apabila pemimpin menjaga lidah, beradab dan berakhlak tinggi, maka masyarakat akan mencontohi kebaikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Pemimpin yang berakhlak ialah pemimpin yang disegani dan dihormati, bukan kerana kedudukan, tetapi kerana budi dan kepribadiannya yang luhur. Untuk isian seterusnya, amanah dalam setiap tindakan dan keputusan. Amanah bukan hanya pada kata-kata, tetapi pada seluruh perlakuan dan keputusan seorang pemimpin. Pemimpin yang benar-benar berpegang pada amanah akan sentiasa memastikan tindakannya memberi manfaat kepada rakyat dan tidak merugikan sesiapa. Amanah menjadikan pemimpin jujur, bertanggungjawab dan berintegriti. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah." Oleh itu, pemimpin yang memegang amanah dengan sebaiknya akan mendapat keberkatan dalam pemerintahan serta menanam rasa kepercayaan dalam diri rakyat. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik pemimpin kamu ialah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu." Hadis riwayat Muslim. Justeru, kepimpinan unggul bukan hanya soal kuasa, tetapi soal kasih sayang, amanah dan keikhlasan dalam membawa manusia ke arah kebenaran. Izinkan saya untuk memulakan isi yang pertama. Kepimpinan yang berasaskan iman dan takwa. Pemimpin yang beriman dan bertakwa akan menjadikan Allah sebagai sandaran utama dalam setiap tindakan. Iman yang kukuh menuntun pemimpin untuk berlaku adil, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Selain itu, pemimpin yang memupuk generasi muda berakhlak dan berdaya saing. Pemimpin unggul tidak hanya memimpin pada masa kini, tetapi membina masa depan melalui generasi muda. Mereka memberi perhatian terhadap pendidikan, pembangunan sahsiah dan potensi anak muda agar lahir pewaris negara yang berilmu serta berakhlak mulia. Pemimpin sebegini menjadi inspirasi kepada remaja untuk berbakti kepada agama dan bangsa. Dengan bimbingan berterusan, generasi muda akan terbentuk sebagai generasi madani, berdisiplin, berfikiran kritis dan berjiwa besar dalam memimpin masa hadapan negara. Di samping itu, keprihatinan terhadap kebajikan rakyat. Pemimpin unggul tidak hanya memerintah daripada jauh, tetapi turun padang untuk mendengar dan memahami denyut nadi rakyat. Pemimpin yang prihatin akan memastikan kebajikan rakyat dijaga, pendidik dipertingkahkan dan ekonomi dikukuh. Kepimpinan seperti ini membawa kesejahteraan kepada masyarakat serta mengukuhkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam masa yang sama, kepimpinan yang mendorong perpaduan dan kasih sayang sesama umat. Pemimpin unggul ialah pemimpin yang mampu menyatupadukan setiap rakyat tanpa mengira perbezaan bangsa, agama atau latar belakang. Mereka menanamkan nilai kasih sayang, tolong-menolong dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat. Perpaduan ialah asas kekuatan negara madani. Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, saling menguatkan antara satu sama lain." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemimpin yang menanam semangat perpaduan akan melahirkan masyarakat yang hidup harmoni, saling menghormati dan bergerak bersama menuju kejayaan berlandaskan nilai Islam. Pada masa yang sama, disiplin dan ketegasan dalam memimpin. Disiplin melahirkan pemimpin yang berwibawa dan dihormati. Pemimpin yang berdisiplin akan sentiasa menepati masa, menunaikan janji dan memastikan segala urusan dijalankan dengan teratur. Ketegasan pula menjadikan kepimpinan tidak mudah dipermainkan, malah menunjukkan prinsip dan pendirian yang teguh.
Seterusnya, semangat pengorbanan demi kesejahteraan umat. Pemimpin unggul sanggup mengorbankan masa mereka, tenaga dan kepentingan diri demi rakyat. Mereka memahami bahawa kepimpinan ialah satu jihad, iaitu perjuangan untuk membawa ummah kepada kebenaran dan keadilan. Pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi sumber kekuatan spiritual dalam diri pemimpin. Sejarah membuktikan bahawa pemimpin yang berjaya ialah mereka yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mendahulukan kesejahteraan rakyat. Inilah ciri pemimpin madani, iaitu pemimpin yang hidup untuk memberi, bukan menerima. Seterusnya, amanah dan kejujuran dalam kepimpinan. Amanah ialah tiang seri dalam kepimpinan. Tanpa amanah, hilanglah keberkatan dan kepercayaan rakyat. Pemimpin yang jujur akan sentiasa menjaga hak rakyat, tidak menyalahgunakan kuasa dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh ikhlas. Sabda Rasulullah SAW, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjadi peringatan bahawa amanah adalah asas kepada kestabilan dan kemakmuran sesebuah pemerintahan. Pemimpin yang amanah akan menjadi teladan kepada rakyat, seterusnya melahirkan generasi rakyat yang madani, yang jujur dan bertanggungjawab dalam setiap amanah kecil yang dipikul. Pemimpin yang tegas tetapi berhemah akan mampu menegakkan kebenaran tanpa menindas sesiapa. Dalam dunia kini yang penuh cabaran, disiplin dan ketegasan menjadikan pemimpin dihormati, bukan kerana takut, tetapi kerana kewibawaan dan integritinya. Selain itu, keteladanan dalam komunikasi dan tutur kata. Pemimpin yang berhemah dalam tutur kata mampu menenangkan suasana dan membina hubungan baik dengan rakyat. Komunikasi yang sopan, lemah lembut tetapi tegas mencerminkan kebijaksanaan dan kematangan seorang pemimpin. Rasulullah SAW sendiri dikenali sebagai insan yang fasih berbicara, menggunakan kata-kata yang lembut untuk menyentuh hati umatnya. Pemimpin yang menjaga lidahnya akan dihormati kerana kata-katanya menjadi panduan dan semangat kepada rakyat. Inilah ciri penting dalam membentuk kepimpinan madani yang beradab dan berakhlak. Di samping itu, sabar dan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran. Menjadi pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Setiap hari pasti ada ujian dan tekanan yang datang daripada pelbagai arah. Oleh itu, kesabaran dan kebijaksanaan amat diperlukan untuk memastikan setiap keputusan dibuat dengan tenang dan baik. Pemimpin yang sabar tidak akan mengikut emosi. Sebaliknya, mereka menilai sesuatu perkara dengan akal dan iman. Dalam surah Al-Imran ayat 200, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beroleh kemenangan." Kesabaran menjadikan pemimpin lebih matang dan mampu menenangkan rakyat ketika krisis. Sifat inilah yang akan menjadi generasi madani teguh walau diuji dengan cabaran pelbagai zaman. Seterusnya, keadilan sebagai asas kepimpinan unggul. Keadilan ialah nadi dalam sesebuah pemerintahan. Pemimpin yang adil akan menilai setiap isu dengan saksama tanpa mengira pangkat, warna kulit maupun latar belakang. Sebagai penutup bicara, dapatlah kita simpulkan bahawa pemimpin unggul memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi madani yang seimbang dari segi emosi, rohani, intelek dan jasmani. Kepimpinan bukan sekadar kedudukan, tetapi satu amanah besar yang perlu digalas dengan penuh tanggungjawab. Pemimpin yang berilmu, beriman, amanah dan adil akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan yang berhakiki. Justeru, marilah kita sama-sama menanamkan sifat kepimpinan dalam diri. Bermula dengan memimpin diri sendiri, maka kita akan memimpin orang lain pula pada masa hadapan.
Semoga dengan lahirnya lebih ramai pemimpin yang unggul, negara kita akan terus aman, maju dan diberkati oleh Allah SWT. Sekian daripada kami, terima kasih.